Bismillahirrahmanirrahim. Macam darah. Ish. Apa benda ni? Anjing tu. Anjing tadi. Dia panjang juga. Ha, mak. Tengok ni baju. Darah-darah ni. Buka. Bismillah. Dah tak ada lagi dah. Dah tak ada? Tak boleh nak. Lagi. Ni tempat pot ni kan. Pot anjing. Banyak anjing ni. Banyak benda dah. Dari tu kan, dari itu kan. Lagi barai. Bagi barang ni dah orang dulu ni. Ini dia. Anjing dekat sini. Jadi pot anjing. Pernah ada ekor sini syok ni pun orang dah rembat. Ya. Bau bekas anjing ni. Besar kat mana? Besar kat rumah dia. Banyak tak ada dah. Biasa pernah orang duduk ah. Tak pasti rumah. Ni rumah ni apa sejarah rumah ni? Furniture ada, Dari tahu. sofa-sofa ada. Hari tu tak barat sangat. Hari tu syok itu. Cantik sikit ni. Ni betul-betul dah barat ni. Dah tak ada lagi. Dah tua kan? Okay. Rakaman hampir pukul 7 petang 7 malam. Sebasuh pun ada ni. Oh tadi ikut sini dah. Dia panjang ni tadi kan? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam darah. Ish. Apa benda ni? Anjing tu. Anjing tadi. Dia panjang juga. Ha, mak. Senang. So rumah ni kami kembali semula setelah 2 tahun Bau anjing lah. Bau macam bangkai Tengok ni baju. Darah-darah ni. Macam bangkai baru kan. Kuat ni baju. Kuat bau ni. Macam baru lagi. Bilik ni? Bilik ni. Buka. Bismillah. Dah tak ada lagi dah. Dah tak ada? Oh ya. Kuat bau. Ini sarang lebah ni. Dah tak ada lebah. Betul ke sarang lebah? Oh. Nanti Syu boleh replace throwback tak? Ni 2024 dah silap. Masih ada lagi besar sini. Dah tak ada dah sarang lebah ni. Ni bekasnya ni nampak ni. Dah lama sangat. Ni ada orang ambil ke macam mana? Ini orang tak ambil. Dia apa? Memang macam tu kan? Kalau orang ambil dia tak ada lah. Oh. Tak ada bekas jadi. Tu sarang lebah lain. Dia tukar sarang kadang-kadang tu. Tak tinggi rumah dia, rendah je sini dia. Kuat bau darah ke bau ni?
Tak boleh nak bawa habis. Buat anjing kan? Geli kan? Ha? Geli bau kan? Ha. Buat anjing kan? Bawa anjing macam tu? Ha? Bawa anjing? Buat anjing. Anjing baru. Balik lagi. Anak ke sini. Tak ada. Kalau malam tak sesuai tu, kalau nampak kan? Ya, suluh-suluh lah. Lilau-lilau ni. Jadi dia tak ada orang masuk rumah ni. Siapa yang hujung rumah ni? Mau Islam. Oh, Muslim ni. Wah, sini boleh ikut tapi tu pula tak boleh nak ikut sana. Ni kunci dulu Dulu. Ha? Ni dulu kunci kan? Memang terbuka. Oh. Cuma tak boleh nak pergi sebab ni kan halang. Dulu shoot pasal masuk buka. Terbuka. Buka Memang terbuka. Ni ada. Tak ada apa. Tapi kalau sarang tu cantik lagi, ambil tadi, abang ambil tadi. Kalau dia cantik lagi, sarang. Ambil macam mana? Ambil macam tu kan. Sarang tu cantik. Oh. Buat lilin kan. Awak suka nak sarang tu. Tapi tak ada sarang tu. Dah kecai dah sarang. Kita tengok rumah kat ni pula kat Jelebu. Macam mana? Rumah kat Jelebu satu lagi. Bila nak tengok? Nantilah. Oh, bukan ini kan? Tak sempat Dah malam. Belum malam kan? Jauh kan? Jauh ni. Photoshoot tu tak boleh tak semua photoshoot tu tak kena repair tu tanya tu. Takut ada bocor apa. Jom. Dah. Jom. But surely nice bro man. Ni sajalah bawa banjir katanya nak apa? Tengok sarang lebah. Nak tengok sarang lebah mana tak ada lagi ke? 2 tahun lepas tu besar dalam bilik tu kan. Mana tak ada. Dah tak ada dah. Open betul nampak. Tak nampak. Tapi kalau malam shoot nampak. Nampak. Cahaya tu orang nampak. Betul tak sampai malam rumah ni tak boleh mana. Ni Cuk suka ni. Juntai. Cuk macam ni Cuk suka. Betul tak? Ha? Makin teruk kan? Makin teruk. Okay, misi kita settle. Misi pertama. Okay. Nampak bahagian luar ni makin teruk. Dah mau tinggal. Okay, jadi itu saja, ringkas saja rakaman ni, tak sampai 10 minit. Keadaan meninjau kembali nostalgia rumah ni. Okay. Cuma berbezakan ni ada banjo yang menemani pada video kali ni, insya-Allah. Lepas ni akan menyusul rakaman-rakaman yang lain lebih menarik. Jika ada lokasi yang ingin dikongsikan ataupun lokasi daripada banjo, kita akan review nanti, okey. Terima kasih kepada Banjo. Terima kasih untuk menemani video pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan